Okay guys, so skrin korang kereta ni besar macam ni, 14 inci atau lebih, tapi hanya boleh dengar radio atau Spotify. Korang nak tengok Netflix, nak buka voice, nak kena guna handphone. So sekarang tak perlu guys, sekarang korang guna je ni Linkkit ni yang aku beli ni 8GB 128. So bila dah cocok USB apa semua tu, korang tengok interface dia macam ni. Ada macam-macam menu guys, macam dah handphone Android Auto punya. Macam ni lah. So kat sini dia boleh buat split screen juga. Kau buka YouTube, contohlah aku buka ni kan, YouTube aku. Lepas tu kalau korang nak split kan dia, tekan ni, tu ada tekan butang warna purple kat sini. Kat sini korang boleh pilih. So dia dah jadi guys. Sebelah boleh tengok YouTube, sebelah lagi kau boleh tengok map. So, kalau korang nak dapatkan AI box Linkkit ni, korang boleh tekan back kuning guys.